Gajah ini dikatakan jadi askar penjaga jalan raya di Gerik, legenda aduka dari hutan Perak. Di tengah hutan tebal Gerik, Perak, ada kisah tentang seekor gajah luar biasa yang dikatakan hidup bersama askar, menjaga keselamatan jalan raya dan tahu bila bahaya sedang menghampiri. Namanya Aduka, bukan gajah biasa, tapi gajah yang dipercayai pernah menjadi penjaga hutan dan askar tanpa pangkat di sempadan barat Malaysia. Kawasan Gerik di Hulu Perak terkenal dengan hutan rimba yang luas, meliputi empangan Temengor dan hutan belum yang menjadi sempadan semula jadi antara Perak dan Thailand. Dahulu, kawasan ini dikawal rapi oleh anggota tentera kerana berhampiran laluan strategik Jalan Raya Timur Barat. Dalam suasana hutan yang penuh misteri inilah, penduduk dan askar mula bercerita tentang kemunculan seekor gajah jinak yang selalu muncul berhampiran pos kawalan. Gajah itu diberi nama Aduka. Badannya besar, kulitnya kelabu tua, dan belalainya panjang dengan kesan parut lama. Tanda dia pernah bertarung mempertahankan kawanan. Setiap kali senja, Aduka dikatakan akan muncul di tepi jalan. Kadang-kadang dia baring di tengah jalan raya, seolah-olah mahu hentikan kenderaan yang lalu. Tapi yang peliknya, setiap kali Aduka buat begitu, tak lama kemudian akan berlaku sesuatu. Contohnya gajah liar melintas, atau tanah runtuh di hadapan. Dari situ, askar dan penduduk mula percaya Aduka bukan sekadar haiwan liar, tapi penjaga jalan yang tahu bila bahaya akan datang. Menurut cerita orang lama, Aduka ni dulunya pernah dijaga oleh anggota unit kawalan kawasan UKK berhampiran empangan Temengor. Gajah tu dipercayai cedera ketika kecil dan dirawat oleh anggota di kem. Sejak tu, dia jadi jinak dan selalu datang semula ke kawasan sama. Lama-kelamaan, nama Aduka tersebar, sampai ada yang menganggap dia semangat penjaga hutan Gerik. Ada juga versi lain kata Aduka pernah bertarung dengan gajah liar dan mati sebagai wira yang melindungi kawanan lain. Tapi tak ada siapa tahu di mana kuburnya. Yang pasti, legenda dia terus hidup dalam cerita penduduk tempatan. Dari sudut sains, tingkah laku Aduka sebenarnya masuk akal. Gajah adalah haiwan yang sangat beremosi dan beringatan kuat. Jika pernah diselamatkan manusia, mereka boleh mengenang wajah dan bau penyelamatnya selama bertahun. Gajah jantan juga biasanya bertindak sebagai pelindung kumpulan dan akan berani berdepan ancaman walaupun sendirian. Jadi, tak mustahil jika Aduka benar-benar bertindak melindungi kawasan yang dianggap rumahnya. Hari ini, kisah Aduka masih disebut oleh penduduk Gerik. Dan sesetengah pemandu yang lalu di Jalan Timur Barat kononnya pernah nampak bayang seekor gajah besar berdiri di tepi jalan waktu malam. Adakah itu Aduka, atau sekadar gajah liar lain? Tiada siapa tahu. Tapi satu hal pasti, selagi hutan belum masih wujud, legenda gajah penjaga Gerik ini akan terus hidup. Kalau anda suka kisah misteri haiwan seperti ni, jangan lupa subscribe sebab banyak lagi rahsia alam yang bakal kita bongkar.